Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak kongsi sikit tentang solat fardu berjemaah ni kan. Nak kongsilah. Saya dulu sebenarnya tak juga rajin pergi solat jemaah ni. Betul lah. Zaman muda-muda dulu kan, zaman student dulu ke. Tapi Alhamdulillah sebab saya punya didikan, saya duduk asrama penuh. Masa tu bila masuk asrama penuh ni, masa form 1 wajib pergi solat jemaah. Kemudian form 2 sampai atas tu dah ada freedom lah. Tapi saya dah ada rasa suasana tu lah suasana masa daripada form 1 tu dah biasa kan, dia biasa setahun wajib pergi tu, dah create some kind of familiarity, kebiasaan kan. Tapi bila kita dah makin besar, masuk belajar, masuk matric U sebagainya, dia tak jadi wajib dah. Tapi kita masih dapat lagi rasa solat Jumaat tu seronok, ramai-ramai kan. So bila saya masuk matrik UKM, betul masuk degree di UKM, saya pergi sebab kita dah pernah daripada zaman asrama tu, zaman sekolah asrama tu, saya pergi alhamdulillah. Macam mana pun saya akan pergi, kebiasaannya lah maghrib lah kan, maghrib paling ramai orang, paling normal pergi maghrib, betul lah tu. Kadang-kadang bila maghrib tu, lepas maghrib ada tazkirah, sambung sampai isyak lah. Itu zaman belajar. Tak regular. Tapi sebab dah biasa daripada zaman asrama tu, bila siap kena nak pergi semayang jemaah tu, tak rasa pelik lah. Tak rasa weird, tak rasa macam segan ke, tak ada. Kita rasa cuma kita tak boleh nak istiqamah, konsisten nak pergi selalu. Itu betul lah. Okay. Sebab dah biasa, perasaan tu ada, and kita dah rasa biasa, dan kita tak rasa kekok nak pergi sebenarnya. Sebab dah pernah buat, dah biasa buat. Sambung masa belajar. Dan bila saya kahwin, okay, sebelum saya kahwin, saya pernah tanya few orang ustaz yang lama kan. Okay. Most of them cakap, memanglah bila jadi suami orang ni, solat berjemaah ni benda yang amat baik kalau kita boleh amalkan dekat rumah kan. Betul lah tu. Jadi bila saya kahwin, saya pindah randah. Memang saya pindah banyak tempat. Okay, tukar kerja dan sebagainya. Tapi itulah sebab kita dah ada rasa, tak ada rasa kekok nak pergi solat berjemaah kat mana-mana ke. So, setiap kali saya pindah rumah, pergi tempat baru, saya akan cari surau. Jadi cari surau, saya akan pergi solat sana lah. Biasanya maghrib isyak lah, tapi tak konsisten lah pergi. Tapi contohnya pergi weekends kan, hari kerja tak sangat tengok, kalau awal pergi, dia tak konsisten, tak istiqamah lah. Tapi rasa nak pergi tu boleh pergi anytime, sebab tak rasa kekok nak pergi. Alhamdulillah, sebab saya berdidikan masa duduk asrama tu, alhamdulillah. Okay, rasa kekok tak ada nak pergi. Itu satulah Kemudian sampailah saya dapat anak sebagainya. Tapi pada masa yang sama, saya cubalah bila-bila masa yang boleh tu, bila dah ada anak ni kan, kadang-kadang tak boleh nak solat sekali dengan isteri kan. So kena tunggu turn lah kan, sebab anak kecil dan sebagainya kan. Kalau dia dah tidur tu, saya cubalah kadang saya buat solat dengan isteri kan. So, saya cuba solat dengan isteri, solat jemaah kat rumah. Tapi tak konsisten lah. Tak konsisten. Okay. Tapi saya mula konsisten, saya cuba betul-betul. Rupanya yang saya sedar, solat jemaah ni ialah benda yang kita perlu ada macam satu goal tau. Kita memang set the goal nak buat. Kalau kita macam rasa, bila-bila free, bila-bila lapang, bila-bila tak penat, itu takkan jadi konsisten. Tapi kalau kita set the goal, insya-Allah kita boleh. Saya bermula actually bila saya transform my lifestyle ni about 10 years back, 2015. Okay, sebelum tu saya pergi surau, tapi tak konsisten lah. Pergi maghrib isyak, subuh tu pergi kadang-kadang, jarang-jarang. Saya acknowledge lah subuh jemaah ni, biasalah kan. Tapi bila saya transform my lifestyle, bila saya dapat turunkan berat badan saya daripada tak sihat kepada sihat, daripada overweight kepada normal, saya fikir salah satu saya punya cara bersyukur pada Allah, saya kena lebihkan ibadat saya. Okay, saya kena, kalau tak nanti Allah ambil balik. Okay. Masa tu saya boleh berlari maraton and all that. Saya boleh berlari pagi kan, sebagainya kan. Saya boleh berlari 10 km. Tapi saya fikir balik, takkan aku boleh berlari, boleh maraton, boleh everything, takkan solat jemaah tak boleh kan. Tu cara saya nak bersyukur. Saya kena, so cara dia, saya setkan saya punya goal lah. Okay. So daripada saya set the target. Setiap kali solat maghrib isyak masa tu,
Macam mana pun, kat mana pun saya outstation ke, saya pergi berlari ke, kat mana-mana ke, saya nak solat jemaah. Kalau kat rumah senang lah kan. Sebab kebetulan pula Allah bagi saya, rumah saya semua dekat-dekat. Dekat masjid, dekat surau. All walking distance. Alhamdulillah. Okay, bila kita set the goal kan, saya mula buat maghrib isyak tu jadi macam konsisten. Kemudian saya boleh bangun pagi untuk pergi running event. Takkan saya tak boleh bangun subuh. Simple as that. So saya mula pergi subuh. Alhamdulillah. Di surau lah. Mostly di surau. Sebab surau walking distance rumah saya. Alhamdulillah. Okay. Kemudian Alhamdulillah. Mula surau. Sesekali pergi masjid lah. Nak rasa the ambient tu kan. Ambient. Kemudian 2019 saya pergi umrah. Okay. Somehow masa pergi umrah 2019 ni, dia keseronokan sembahyang berjemaah di Masjidil Haram. First time saya pergi umrah. First time saya pergi umrah. Keseronokan sembahyang di Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi tu, ya Allah. Okay. Saya dapat rasa tu, saya tak nak hilang perasaan tu. Okay, lepas tu lepas saya balik umrah, Alhamdulillah, semangat saya nak solat jemaah tu makin kuat. Makin macam, it's something that I must do. Alhamdulillah. Okay. And then what happened tu jadi macam tu lah. Okay. Kemudian saya cuba. Saya Alhamdulillah selepas tu, saya dapat istiqamah. Subuh kan, maghrib, isyak. Tapi Zuhur Asar tu masih banyak rompong kadang-kadang je. Okay. Alhamdulillah. So my point here. Okay. Kemudian Alhamdulillah dah dekat now dah since 2015 saya mula kan. And then sampai sekarang, and Alhamdulillah. Macam jatuh, benda tu dah jadi macam, kalau tak buat tu rasa macam bersalah tau. Rasa macam, ya Allah, hari teruk yang aku hari ni. Something like that. Rasa macam tu. So Alhamdulillah. Okay. So saya mohon supaya Allah bagi saya kekuatan untuk istiqamah. Dan itulah cara dia. Benda tu kita kena beat kan. Sebab tu bila jadi praktis ni, kita kena beat. Kita tak boleh tiba-tiba kita akan jadi. Lepas pencen jadi. Lepas Hami jadi. Lepas free. Tak ada. Takkan ada masa kita ada free time. Memang tak ada. Kita kena, nak jadi habit ni, kita kena bina habit tu. Sikit. That's what I learn lah. Okay, Alhamdulillah lepas tu 2020 somewhere in 2021 or 2023 rasanya. Sorry, 2022. Awal tahun 2022. Tak macam mana kan, sekali solat Zuhur tu, saya dengar azan kat masjid. Masih ada masjid dengan surau. Saya pergi dekat masjid, solat Zuhur. Tak somehow that particular day, that Zuhur tu, saya macam, ya Allah, seronok ni sembahyang kat masjid. Sebelum tu pergi tapi tak regular tau. Tapi lepas tu Alhamdulillah saya lepas tu lain rasanya masjid kan. Kemudian saya baca semua kan, rupanya masjid ni lagi banyak pahala dia. Masuk masjid niat etika dapat pahala dah. Surau tak dapat kan. So Alhamdulillah. So sampai sekarang Alhamdulillah, kalau tak pergi tu rasa macam, ya Allahu Akbar, this is my bad day. My bad day now is one of that is when I cannot perform sembahyang jemaah. Okay. Kat mana-mana saya pergi pun, kalau saya pergi solat dekat R&R pun, saya akan cuba dapatkan peluang berjemaah. Okay. Kalau saya tak dapat cari imam, insyaAllah kalau ada, saya jadi imam insyaAllah. Okay. Mudah-mudahan boleh lah. Okay. Saya akan cari peluang tu. Okay. So, jadi macam tak buat that kind of thing. Satu hari tak ada solat jemaah tu, semacam, ya Allah Akbar, teruknya hari ni. Ya Allah, teruknya aku hari ni. Takut Allah tarik nikmat aku kan. Allah bagi nikmat bagi ni. Itulah saya punya pengalaman. Okay. Bagi saya, itulah pengajaran dia. Kalau kita nak bina satu habit ni, contohnya solat jemaah ni, kita kena bina perlahan-lahan. Dia takkan jadi macam tiba-tiba je kita akan jadi rajin. Tak okay. Mustahil kita akan tiba-tiba bangun esok, seminggu 2 minggu jadi rajin. Tak boleh. It's built over time. Okay. So this is I would like to share lah. InsyaAllah kita sama-sama cuba start something. Start satu waktu dulu. Okay. And then kita build from there. Contoh bila kita pergi jemaah ni kan, macam maghrib lepas tu ada bila kita lepas tu ada tazkirah everything kan. Kita belajar, dapatlah all the ilmu-ilmu tu, kita tambah insya-Allah. Tu sebenarnya pengalaman lah. Okay, insya-Allah kita kena bina sikit-sikit. Lama-lama jadi biasa, lama-lama jadi habit, lama-lama jadi sebahagian daripada hati. Bila jadi sebahagian daripada hati, insya-Allah kita akan buat, kita akan cuba buat. Kita akan rasa kenikmatan ni, kelazatan, kenikmatan ni kita akan rasa. InsyaAllah hidup kita akan lebih diberkati Allah. InsyaAllah rezeki akan murah dan sebagainya, badan sihat dan sebagainya, insyaAllah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.